Tiga kebaikan simpanan emas untuk anak-anak. Yang pertama, emas lindungi nilai wang anak. Nilai duit akan menyusut dari tahun ke tahun akibat inflasi. Tapi emas nilainya kekal dan terus meningkat dalam jangka masa panjang. Dengan menyimpan emas untuk anak, kita sebenarnya melindungi nilai simpanan mereka. Yang kedua, emas sebagai dana pendidikan masa depan. Emas boleh dicairkan bila perlu. Contohnya bila anak nak masuk universiti, sambung belajar ataupun sertai kursus penting. Ia boleh dijadikan simpanan untuk bebas hutang. Tak perlu pinjaman PTPTN ataupun berhutang dengan bank. Dengan simpanan emas dari awal, ibu bapa tak perlu risau soal kos pendidikan yang semakin mahal. Yang ketiga, emas aset warisan yang kukuh dan bernilai. Emas adalah aset fizikal yang boleh diwariskan kepada anak-anak. Ia tidak bergantung pada sistem kewangan, tak mudah lupus nilainya dan tidak terjejas oleh politik ataupun ekonomi. Bila anak dewasa, mereka akan ada permulaan hidup yang kukuh, sama ada untuk kahwin, beli rumah ataupun mulakan bisnes. Itulah tiga kebaikan simpanan emas untuk anak-anak. Jika anda ingin mulakan simpanan emas untuk anak-anak dalam akaun Emas Gap Junior, boleh klik link di bio untuk atur bantu sebaiknya.